Sebelum cikgu lupa, cikgu nak ingatkan korang kalau ada masalah, contohnya masalah pribadi ke, masalah dengan kawan-kawan ke, masalah keluarga ke, masalah dalam pembelajaran ke, awak jangan berendam seorang diri. Awak boleh jumpa dengan cikgu dekat bilik kau sendiri. Awak luar je dekat cikgu. Cikgu, betul ke cikgu tak bagi tahu sesiapa? Betul, cikgu tak akan bagi tahu sesiapa. Rahsia awak cikgu simpan. Itu adalah tanggungjawab seorang guru kaunseling. Rasa cikgu guru dia nak tahu dia tempat untuk berkongsi masalah. Sama-sama. Jangan pada seorang diri tau. Cikgu akan sentiasa membantu awak-awak semua. Cikgu ambil nombor. Assalamualaikum cikgu. Waalaikumsalam Aileen. Sila duduk. Ya. Kenapa cikgu nampak Aileen macam tak ceria je ke belakangnya ni? Aileen masalah ke? Cikgu, sebelum saya cerita cikgu takkan bagi tahu sesiapa kan? Ya, cikgu janji cikgu takkan bagi tahu sesiapa. Awak luar je dekat cikgu. Ini hanya kita je. Sebenarnya kan ibu bapa saya selalu bergaduh kat rumah. Mereka selalu bertengkar. Saya susah nak tidur sampai tak dapat nak fokus belajar. Terima kasih sebab percayakan cikgu. Apa yang berlaku kat rumah tu bukan salah Aileen. Kalau Aileen rasa sedih, rasa tertekan, jangan pendam seorang diri. Aileen jumpa je cikgu bila-bila masa untuk luar. Cikgu ada je kat sini. Ataupun cuba luangkan masa dengan perkara yang Aileen suka dan fokuskan pada pembelajaran sedikit demi sedikit. Cikgu percaya Aileen ni seorang yang kuat, mampu melalui semua ni. Terima kasih cikgu, saya rasa lega lepas bercerita semuanya dekat cikgu. Sama-sama, jangan risau, cikgu sentiasa ada untuk membantu. Liana, awak nampak macam risau, ada apa? Saya ada masalah sikit ni. Tadi, Aileen jumpa saya. Dia cerita, ibu bapa dia gaduh dekat rumah. Dia ada masalah keluarga lah macam tu. Saya kesian tengok keadaan dia. InsyaAllah saya akan bantu dia. Saya harap dia dapat kuatkan semangat. Oh, saya harap pun macam tu lah. Semoga masalah Aileen tu tidak berpanjangan dan ibu bapa mereka pun baik-baik je di rumah. Itu pun untuk perkembangan Aileen juga di rumah. Betul tak? Betul, saya pun harap macam tu je. Dengar tak? Cikgu bersimpan air juga. Oh, patutlah dia sedih ke belakangan ni. Kenapa mesti ada sesuatu. Saya rasa kesian lah dekat Aileen. Tak sangka dia ada masalah macam tu. Betul, kita tak patut cerita dekat orang lain. Tapi saya cerita dekat seorang kawan je, tak tahu pula semua orang tentang aku. Kenapa semua orang nanti tengok saya? Ada apa sebenarnya? Aileen, saya minta maaf. Sebenarnya ada ramai yang tahu masalah keluarga awak. Apa? Macam mana semua orang boleh tahu? Saya cuma cerita dekat cikgu seorang je. Tadi saya depan bilik guru, lepas tu saya dengarlah cikgu tu bercakap dengan seorang guru ni. Saya minta maaf lah, saya tak tahu pula perkara ni akan tersebar. Saya sangat kecewa. Saya betul-betul percaya dekat cikgu. Saya malu pula. Liana, macam
Bagaimana kelas kamu hari ini? Okey tak? Okey je. Okey, tak ada masalah. Oh, kalau macam tu, alhamdulillah tak? Cikgu, kenapa cikgu cerita masalah saya dekat orang lain? Cikgu dah janji kan nak simpan rahsia saya. Sekarang semua orang dah tahu. Saya malu je. Ini cikgu minta maaf. Cikgu tak niat pun nak sampaikan masalah awak. Cikgu cuma nak pandangan daripada Cikgu Azhara je. Tapi cikgu tersebut nama awak Airin. Cikgu minta maaf. Cikgu betul menyesal. Diana, sebagai guru kaunseling, awak kena bertanggungjawab untuk menjaga amanah dan tidak menyebarkan masalah pelajaran kepada cikgu-cikgu yang lain. Saya harap perkara ini tidak berlanjutan agar guru lain tidak tahu apa yang mereka mengalami tentang masalah mereka. Terima kasih Cikgu Azhara atas kebetulan. Airin, Cikgu benar-benar minta maaf. Airin maafkan Cikgu tak? Ya, saya maafkan Cikgu. Saya harap perkara ini tidak terjadi dan kepada guru-guru lain. InsyaAllah Cikgu akan jadikan perkara ini sebagai pengajaran untuk Cikgu.